Okay, so ini kita ada sebiji Mercedes W176. Ni A45 jom tengok. Okay, kalau dah tebur besar gerabak macam ni 45 geng 45. Okay, so kereta ni datang kita dengan isu misfiring masa dia tengah idle lah. Okay, dia senang cerita dia cakap vibration. Okay, so jom kau tengok sini nampak ni engine mounting ni semua baru owner ni ada datang kat kita orang, dia ada masalah vibration halus. Okay, masa dia tengah idle. Dan dia bagi tahu kita orang, dia dah nampak ni mounting ni full set dia dah tukar daripada engine, top mounting, ni punya mounting pun dengan gearbox punya mounting pun dia dah tukar. Masalah tu masih sama Okay, ni first customer yang datang kat kita orang, dia datang untuk check isu masalah vibration halus idle lah. Okay, dia dah pergi check dan dia dah tukar dah pun engine mounting full set dan masalah tu masih sama. Alright, so kau tahu tak masalah tu apa yang tuan jumpa? Ni pipe aku gantung kat leher aku ni. Okay, so ni adalah pipe untuk ventilation ataupun push valve lah untuk model 45. So ini adalah common issue untuk geng-geng 45. CLA 45, JLA 45 dengan A-Class A45 Okay, yang jenis body model yang W176, W1117 dengan W156 Okay, yang jenis tebur kat depan ni 45, yang jenis tebur kat depan. Pipe ni 1, 2, 3 ni memang common issue dia. Kau tengok sini jom. Nampak ni. Ni adalah kesan geseran dia dengan cover atas tu. Ni pun sama gak. Dan nampak pipe ni macam tak ada apa Ni adalah pipe asal dia. Dan ni lah masalah dia yang kita orang jumpa. Ni. Okay, tada. Nampak? Pipe dah pecah dalam Ni. Ni pipe dah pecah. So bila berlaku pecah macam ni, dia akan berlaku kebocoran angin. Okay. Kebocoran angin ni macam aku pernah cerita sebelum ni. Okay. Isu misfiring ni 3 benda kita kena kena. Api dia cantik tak cantik, minyak okey tak okey, dengan angin ada kebocoran angin ataupun tidak. Alright. So macam kereta customer ni, isu misfiring dia berpunca daripada ni, hose ni. Okay, ni yang original asal kereta. Okay, dia bersambung lah dalam ni. So dia ada heat shield. So dia pecah kat dalam heat shield ni. So memang tak nampak. Alright kan. Okay, so korang pengguna Mercedes kat luar sana yang ada masalah dengan kereta korang, okay, misfiring ke, bergegor ke, enjin kau macam kena sampuk ke, boleh Roger kita orang Transmatic Auto Benz. Kita berada hampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis kan. Apa Roger?